Rasionalisasi tarif elektrik bermula 1 Julai ini bukan sekadar pelarasan angka tetapi langkah ke arah sistem tenaga yang lebih cekap, telus dan lestari. Kebajikan rakyat berpendapatan rendah terus dijamin melalui insentif penjimatan yang disediakan. Laporan Izlin Azmi. Semakan tarif elektrik bukan soal angka atau harga tetapi ia mencerminkan negara untuk membina sistem tenaga yang lebih adil, mampan dan bersedia menghadapi cabaran masa. Apa yang penting, tidak membebankan rakyat. Rasionalisasi takrif kali ini melibatkan 3 komponen utama iaitu penyelarasan takrif asas, pengenalan jadual takrif baru berdasarkan voltan pengguna dan pelaksanaan mekanisme pelarasan automatik bahan api secara bulanan. Menurut Pengarah Jabatan Kawal Selia Ekonomi Suruhanjaya Tenaga ST, Marlinda Muhammad Rosli, perubahan ini membolehkan pengguna memahami lebih jelas pecahan sebenar caj dalam bil elektrik mereka termasuk caj tenaga, kapasiti, rakaian dan penggunaan. Sekarang ikut aktiviti, sekarang kita dah ikut voltan, tu yang kedua. Yang ketiga, kita perkenalkan juga mekanisme pelarasan automatik bahan api. Itu sebab itu kita buat rasionalisasi tarif elektrik ini. Sebabnya pengguna akan lebih jelas kat mana yang dia akan buat bayaran caj tenaga, bayaran kapasiti dan sebagainya. Selain membantu pengguna membuat persiapan awal, ST telah mengarahkan TNB menyediakan kalkulator bil dalam talian bagi membolehkan pengguna menyemak unjuran bil masing-masing. Bagi pengguna domestik dan industri kecil, insentif cekap tenaga akan diperkenalkan. Lebih jimat penggunaan, lebih besar insentif yang diterima. So maknanya untuk domestik dan juga untuk industri kecil dan sederhana, kita perkenalkan insentif cekap tenaga. So insentif cekap tenaga ni lagi banyak diguna, lagi banyak jumlah insentif yang akan diterima. Contohnya tadi saya disebut buat kalau bil dia dalam di lingkungan 200 kWh ataupun RM40, kemungkinan sebab dia guna sikit, dia akan dapat insentif yang besar. So dia akan dapat dalam RM40 to RM45 insentif dan bilnya tak akan berubah sangat. Dia akan macam RM1, RM2 je akan berubah. Turut diperluas, skim masa penggunaan TOU yang kini memberi kadar rendah sepanjang pukul 10 malam hingga 2 petang setiap hari termasuk hujung minggu. Langkah yang sangat membantu isi rumah serta industri menjadualkan semula penggunaan tenaga mereka. Antara matlamat utama rasionalisasi ini bukan sekadar menyusun semula tarif tetapi turut memberi peluang kepada rakyat untuk mengurus penggunaan tenaga lebih bijak sambil menyumbang kepada kestabilan tenaga negara. Izlin Azmi, RTM.